Penapis air tu bahaya tau. Kalau datang daripada China, tak ada sedia halal, dia guna apa? Tulang belulang babi. Tulang babi ni kajian saintis, dia kata tapisan paling cantik. Orang non-Muslim tak ada masalah, kita orang Islam. Ni zaman sekarang ni, tuan-tuan. Secara luarannya, ternyata sangat sukar untuk membezakan sama ada sesuatu penapis air itu menggunakan tulang haiwan ataupun tidak. Bahan yang digunakan untuk jadikan karbon ataupun bioseramik ni, dia sebenarnya bukan dalam bentuk tulang yang asal, tetapi telah pun diproses dan telah pun dibakar dan dilumatkan. Warnanya warna hitam, tidak berbau. Berdasarkan kajian, kebanyakan bahan penapis air di Malaysia telah diimport dari negara China dan Taiwan. Secara tidak langsung, terdapat kebarangkalian tinggi bahan yang diambil adalah daripada sumber haram atau syubhah. Tulang babi ni ataupun tulang khinzir, dia paling murah di pasaran. Boleh dapat dalam 1 kilo RM6.80. Berbanding dengan sumber yang lain seperti cengkerang laut. Cengkerang laut 1 kilo sekitar RM68 hingga RM72. Pengguna tidak sedar bahawa dia gunakan kerana dia tersembunyi dalam cartridge ataupun filter air. Tulang babi memang disepakati haram lah. Tulang lembu yang tidak disembelih juga termasuk dalam kategori najis. Jadi maksudnya kalau kita memproses atau menghasilkan filter daripada tulang, kedua-dua tulang ini, tulang babi dan juga tulang lembu tapi tidak disembelih secara syarak, maka hukumnya haram. You ada dua benda depan tangan you, halal dan tidak yakini halal. Maksudnya tak ada logo halal. Self claim. Yang mana kamu yakin? Yang logo halal lah. Dah sasar dia punya penapis tu, tak ada tulang babi, Jakin dah audit. Itu kita bukan overclaim. Benda ni kita dah ada orang yang certified kita. Cari halal ni wajib. Sebab kosmetik ni berkaitan dengan kulit. Ya. Touch human skin. Bagaimana kita nak solat? Itu je lah. Tetapi disebabkan depan mata kita sudah ada halal. Founder pun Muslim. Nak cari apa lagi? So pilihlah halal. Jadi saya sangat harap pengguna kat luar sana carilah produk yang pertama-tama ada logo halal Jakin. Walaupun dia make up dengan skincare, bukan produk makanan. Itulah nasihat saya kepada pengguna. Halal adalah tanggungjawab kita. Cantik itu pilihan, tapi cari yang dengan ilmu dan juga ada dipersediakan halal. Pilihlah Haus. Cantik keluar cantik.